Tu dah sampai. Saya dapat laporan ada orang hilang kat masjid ni. Betul tuan. Jemaah di masjid kami ni ramai tiba-tiba hilang. Bila kali terakhir nampak mereka ramai di masjid? Kalau nak di-throwback momen indah tu adalah ketika malam 1 Ramadan. Waktu tu full jemaah kita sampai melempah ke tepi longkang tuan. Tapi sekarang ni tinggal 6-7 saf je. Nampaknya ini kes berat tuan. Benar Mazlan. Masjid adalah tanggungjawab kita semua untuk mengimarahkannya. Tuan, hasil maklumat awal daripada Detektif Lim dan Detektif Linggam, ramai yang bersantai di rumah dengan alasan letih bekerja. Dunia ini bukan tempat berehat. Jangan tunggu ada masa baru nak ke masjid. Sepatutnya kitalah yang kena sediakan masa untuk pergi ke masjid. Baik Ustaz, saya akan arahkan semua unit untuk menjejaki jemaah-jemaah yang hilang dengan segera. Bagus Mazlan. Pada masa yang sama, ingatkan kepada semua anggota kita supaya fokus dengan kerja. Kita tak mahu suspek dapat menghidu setiap jejak langkah kita, sekaligus menyukarkan pihak kita menyelesaikan kes ini. Terima kasih tuan kerana sudi bantu pihak masjid. Sama-sama Ustaz. Sudah menjadi tanggungjawab kami untuk berkhidmat kepada masyarakat. Lagipun Masjid Bandar Seri Putra ini kan masjid kita semua. Bergerak wahai demi untuk negara, melawan